Setiap manusia mengimpikan keluarga bahagia, rumah selesa dan kehidupan harmoni. Namun, sejauh manakah kita berjaya membina syurga dunia ini? Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Alexander Bayang anak Philip, nama diberi pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Melugu Seri Aman YEE 2102. Andai patah saya Praja Wali, bertungkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi sama-sama kita mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya berisi penuh dengan mutiara kata. Yang saya kongsikan kepada rakan-rakan semua adalah bertajuk Hujan Emas di Negeri Orang Satu Audisi. Karya ini mengandungi 163 halaman bercetak dengan 21 bab di dalamnya. Orang dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum kita membelik setiap bait perkataan yang ada di dalam karya ini, bolehlah kita berkenalan dahulu dengan siapakah tenaga kerja di sebalik karya Hujan Emas di Negeri Orang. Buku ini diterbitkan oleh Hamas Maju Solution Sendirian Berhad. Cetakan pertama adalah pada November 2021. Karya ini ditulis oleh Ammar Ali dengan nama sebenar beliau adalah Dr. Hamidan Rahman yang bekerja sebagai musyi, mudah bahasa dan menulis novel, puisi, skrip untuk drama dan teater. Kini, beliau ditugaskan di Jabatan Kepimpinan Bahasa dan Komunikasi Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highland. Hujan Emas di Negeri Orang adalah satu audisi, adalah karya sastera yang menceritakan tentang pengalaman seseorang individu, iaitu penulisnya Ammar Ali yang mencari kehidupan lebih baik di negara asing. Pada mulanya, saya membaca buku ini, saya berasa sangat bosan kerana mengisahkan seseorang itu berkelana di negeri orang. Namun, selepas saya membaca buku ini, saya sangat kejut kerana saya tertarik dengan pelbagai bab yang ada kalanya sedih, ada kalanya gembira. Buku ini juga menyentuh tentang konflik silang budaya dan impian peribadi. Buku ini mencerminkan perjuangan seseorang rakyat Malaysia yang terpaksa menyeberangi batas-batas negara dan budaya untuk mencari sesuap rezeki yang lebih baik. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga mengungkapkan sisi gelap dan cabaran yang dihadapi. Namun, meskipun beliau berjaya meraihkan kejayaan dalam pelbagai bidang di negeri orang, pengalaman beliau dan pengorbanan yang dialami membawa dilema tentang makna sebenar kejayaan itu sendiri. Melalui penulis Ammar Ali yang puitis dan penuh emosi, pembaca diajak untuk memahami pergolakan jiwa yang dialami oleh watak utama terhadap dirinya. Perbezaan silang budaya serta cara hidup yang ditemui di negara orang turut digambarkan dengan mendalam dan mampu menyentuh hati saya. Bab yang saya paling suka ialah bab 3. Semasa Ammar Ali belajar di United Kingdom, terdapat satu acara tahunan telah disambut dalam kalangan pelajar, iaitu Malaysia Night. Malaysia Night yang diadakan telah menunjukkan kesenian Malaysia seperti tarian endang, tarian Sumazau, tarian Cina, tarian India dan silat. Saya, sebagai seorang rakyat Malaysia, sangat bangga apabila kebudayaan negara kita dipersembahkan di persada dunia. Antara pengajaran saya dapati daripada buku ini ialah jangan mudah berputus asa dalam menempuhi sebarang dugaan dalam kehidupan demi masa hadapan yang cerah. Saya juga menyeru rakan-rakan turut bersama saya mendalami dan memahami sebuah buku yang penuh dengan cerita kehidupan. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi kita di masa hadapan. Ingatlah, majulah untuk minat membaca, majulah untuk masa hadapan.